Okey, kita mulakan. Ini bukan cerita pasal landasan kereta api biasa tau. Boleh dikatakan ini macam sebuah saga kebangsaan, sebuah projek mega yang syarat dengan impian, penuh dengan drama politik dan yang paling penting keazaman kejuruteraan yang memang luar biasa. Pernah tak terfikir kenapa projek ni sekejap ada, sekejap tak ada, ia digantung, laluannya diubah, lepas tu hidup balik. Jadi, apa sebenarnya cerita di sebalik laluan rel Pantai Timur ni? Selama bertahun-tahun kan, ECRL ni selalu jadi tajuk utama. Bukan sebab saiz dia je, tapi sebab perjalanannya tu penuh liku. Kalau kita faham kisah dia, kita bukan setakat faham pasal kereta api, tapi kita akan nampak macam mana projek-projek besar kat Malaysia ni dibentuk oleh politik dan ekonomi. Jom kita singkap satu persatu setiap selekoh tajam dalam sejarah projek ni. Tapi, sebelum kita terjun ke dalam drama politik semua tu, cuba kita bayangkan dulu betapa besarnya projek ni. Kita cakap pasal 665 km. Nak bagi gambaran, itu lebih kurang macam kita pandu dari Johor Bahru, terus sampai ke Alor Star. Jauh kan? Cukup panjang untuk rentas semenanjung, sambungkan pantai barat yang sibuk dengan pantai timur. Jarak yang melambangkan satu cita-cita yang sangat besar. Jadi, semuanya bermula dengan satu visi, satu idea yang jelas. Nak satukan dua pantai, dua dunia ekonomi yang berbeza. So, apa benda sebenarnya ECRL ni? Senang cerita, ia adalah landasan kereta tapi tolok standard. Tolok standard ni lain sikit dari landasan KTM yang kita biasa guna tu. Sebab apa? Sebab ia membolehkan kereta tapi bergerak lebih laju dan bawa muatan lebih banyak. Matlamatnya, nak sambungkan pelabuhan utama kita, Pelabuhan Kelang, terus ke negeri-negeri Pantai Timur sampailah ke Kota Baru. Macam tulang belakang pengangkutan barulah untuk negara. Dan inilah tujuan utamanya. Projek ni bukan sekadar nak pasang besi landasan tau, tapi lebih kepada nak bina satu jambatan ekonomi. Cuba bayangkan kalau awak seorang usahawan kat Kelantan, awak boleh hantar barang-barang segar ke Pelabuhan Kelang dalam beberapa jam je. Bukan lagi berhari-hari macam dulu. Perjalanan yang biasa ambil 7-8 jam tu boleh jadi sekejap sangat. Memang betul-betul satu game changer untuk ekonomi negara. Kiranya, ECRL ni ada dua kerja utama. Satu, untuk kita, penumpang, nak pergi bercuti ke, balik kampung ke, semua jadi lagi cepat. Dan yang kedua, yang sama penting, adalah untuk kargo, nak angkut barang, kontainer, semua itulah. Jadi, gabungan dua fungsi inilah yang buat ECRL ni sangat-sangat penting untuk perdagangan dan industri kita. Tapi, macam mana nak cakap ya, jalan nak capai impian ni tak semudah yang disangka. Tak lurus langsung. Dari sinilah ceritanya mula jadi rumit. Cuba kita tengok garis masa ni. Ogos 2017, pembinaan mula. Tak sampai setahun, Julai 2018, projek kena gantung. Lepas tu, April 2019, ia dilancarkan balik. Tapi dengan laluan baru. Dalam masa tak sampai 2 tahun, macam-macam jadi. Lepas pilihan raya 2018, kerajaan baru masa tu risau pasal kos. Jadi projek ni dihentikan sementara. Tapi, bukannya batal terus. Sebaliknya, ia dirunding balik habis-habisan. Bukan setakat harga je berubah, laluan atas peta pun kena lukis semula. Ya, sentimen masa tu memang macam itulah. Kritikan terhadap perjanjian asal tu yang membawa kepada rundingan semula yang dramatik. Sampai kos dan laluan projek pun berubah terus. Okey, jom kita tengok perbezaan laluan ni. Sebelah kiri tu ECRL 1.0 yang asal punya. Dia lalu Gombak, terus potong bawah Banjaran Titiwangsa. Laluan yang direct. Tapi yang kanan tu pula ECRL 2.0. Ini versi yang lepas rundingan semula. Dia tak lalu Gombak, sebaliknya dia pusing ke selatan, lalu Negeri Sembilan. Sebab apa? Nak elak bina terowong yang mahal kat Banjaran tu. Memang satu perubahan yang sangat besar atas peta kan? Masa semua orang dah fikir, okey, inilah laluannya. Dah final, tiba-tiba ada lagi plot twist. Tahun 2020, landscape politik Malaysia berubah sekali lagi dan nasib ECRL pun ikut berubah. Kerajaan baru yang ambil alih masa tu, diorang kaji balik laluan selatan tu dan mula fikir, macam mana kalau kita patah balik ke rancangan asal? Dan dari situlah lahirnya versi yang kita ada sekarang, ECRL 3.0. Tapi jangan salah faham, ini bukan sekadar patah balik ke laluan utara yang lama. Tak, ini versi yang dah dinaik taraf, yang dah dipertingkatkan. Direka khas supaya jadi lebih cekap, terutamanya untuk angkut barang. So, kenapa patah balik ke utara? Jawapannya sebab strategik.
Pertama, laluan ni boleh sambungkan dua-dua terminal utama kat Pelabuhan Klang, Northport dan Westport. Ini penting gila untuk logistik. Kedua, ia jadi macam laluan pintas atau bypass untuk tren kargo KTM. So tak payah lagi tren-tren besar ni bersesak kat tengah-tengah bandar KL. Selamat sikit kan? Dan juga, ia boleh lencongkan kargo bahan berbahaya jauh dari kawasan bandar. Jadi ini bukan sekadar tukar laluan tapi satu langkah bijak untuk maksimumkan potensi kargo negara kita. Okey, lepas semua pusing-pusing, runding sana-sini, inilah angka terakhirnya. Kos untuk ECRL 3.0 ni disahkan pada 50.27 bilion. Wow, satu angka yang sangat besar kan? Dan angka ni bukan cuma cerminkan kerja-kerja kejuruteraan je, tapi ia juga menceritakan betapa rumitnya rundingan politik yang berlaku di sebalik tabir. Baiklah, bila laluan dan kos dah final, barulah tumpuan boleh beralih sepenuhnya dari bilik mesyuarat ke tapak pembinaan. Jom kita tengok pula macam mana duit sebanyak ni dibelanjakan untuk teknologi-teknologi canggih yang akan gerakkan landasan ni pada masa depan. Nanti, atas landasan ni akan ada dua jenis servis dengan kelajuan yang berbeza. Untuk kita penumpang, tren akan bergerak selaju 160 km sejam. Laju tu, lagi laju dari kita bawa kereta kat lebuh raya. Untuk tren kargo pula yang lebih berat, kelajuannya 80 km sejam. Dan cara pembinaannya pun, bukan biasa-biasa. Teknologi yang dipakai memang canggih. Diorang guna mesin pasang landasan separa automatik yang dipandu oleh satelit GPS. Tujuannya, nak pastikan setiap inci landasan tu diletak dengan tepat, setepat-tepatnya. Benda ni penting bukan setakat untuk keselamatan, tapi juga untuk pastikan perjalanan kita nanti lancar dan selesa walaupun pada kelajuan tinggi. Hasilnya, dengan teknologi ni, diorang boleh pasang landasan sepanjang 1.5 km setiap hari. Cuba bayangkan, kepantasan tu memang satu pencapaian kejuruteraan yang sangat mengagumkan dan inilah yang mempercepatkan lagi pembinaan projek gergasi ni. Jadi, bila semua ni dah siap nanti, apa yang kita dapat? Pertama, untuk penumpang, perjalanan dari Kota Baru ke Gombak cuma ambil masa lebih kurang 4 jam je. Selesa pula tu. Kedua, untuk kargo, ECRL akan jadi macam jambatan darat. Maksudnya, kapal-kapal tak perlu lagi pusing satu semenanjung. Diorang boleh turunkan kargo kat satu pelabuhan, ECRL angkut terus ke pelabuhan di pantai sebelah. Jimat masa, jimat kos. Dan yang paling best, semua ni bukan lagi angan-angan. Projek ni dah hampir sangat jadi kenyataan. Dijangkakan menjelang Januari 2026, projek ni dah capai 91% siap. Dah nampak dah garisan penamatnya. Jadi sekarang, soalannya bukan lagi kalau projek ni siap, tapi apa impaknya nanti? Selepas semua cabaran politik dan kejuruteraan yang dilalui, adakah ECRL ni betul-betul mampu mengubah nasib ekonomi Pantai Timur? Adakah visi asalnya untuk merapatkan jurang ekonomi tua akan tercapai? Cuma masa yang akan menentukan apa legasi sebenar landasan mega kebanggaan kita ni.